Polis menahan seorang lelaki disyaki menumbuk kepala seorang penunggang motosikal yang sedang berhenti di persimpangan lampu isyarat. Kejadian ini dilaporkan berlaku di Kota Shahbandar pada 27 Mac 2025. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah berkata, suspek berumur 25 tahun itu ditahan di Kota Shahbandar pada jam 3 petang sebelum dibebaskan atas faktor kesihatan. Difahamkan, suspek dipercayai secara tiba-tiba turun dari kenderaan Toyota Velfire berwarna hitam dinaikinya lalu menumbuk belakang kepala mangsa ketika tiba di persimpangan lampu isyarat berkenaan. Mangsa sedang menunggu lampu isyarat dan akibat tindakan suspek itu, mangsa kemudian turun daripada motosikal lalu menolak lelaki tidak dikenalinya itu. Namun, pengguna jalan raya yang kebetulan berada di lokasi kejadian datang membantu mangsa dan suspek kemudian masuk ke dalam kenderaannya sebelum bertindak melarikan diri. Suspek dipercayai berada dalam keadaan mabuk dan motif kejadian masih dalam siasatan. Yeah, boy. Gaduh. Ay, dia takut! Abi, masuk Abi! Pula bergaduh. Abi masuk. Dah Abi masuk.